Puan nak tanya, adakah barang kemas dikategorikan sebagai harta sepencarian? Jawapannya boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Bergantung kepada ada tak sumbangan daripada pasangan ke atas sesuatu harta tersebut. Saya ambil contoh, seorang isteri dia ada seutas rantai yang dia memang ada sejak dia kecil lagi. Dalam kes ini, rantai tersebut tidaklah dikategorikan sebagai harta sepencarian. Contoh kedua, pasangan suami isteri, mereka selalu menabung sama-sama untuk beli emas bersama. Dalam kes ini, emas tersebut dikategorikan sebagai harta sepencarian. Walau bagaimanapun, harta sepencarian ini tidak semudah isytihar kata mulut sahaja. Sebaliknya, mestilah melalui proses tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah. Hanya Yang Arif Tuan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang boleh menentukan adakah sesuatu harta tersebut harta sepencarian dan jika ya, berapakah peratusan bahagian isteri dan bahagian suami. Kesimpulannya di sini, nak tahu sesuatu aset adakah ianya harta sepencarian atau tidak, hanya boleh ditentukan dengan membuat tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.